Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu mai sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pakuniannya dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita, alhamdulillah. Dan dapat sama-sama kita berkumpul ini untuk salat Jumat. Pertamanya kita ada food bank lah kita. Ada mari kayu. Siapa-siapa yang berhajat dan ada kemampuan boleh marilah tinggal beberapa. Nanti nampak ada orang mari bini. Bolehlah beberapa bola untuk orang-orang yang asnah mayang ini. Ini berkenaan dengan pembinaan bagi masjid kita lah. Kita renovasi masjid kita yang telah diumumkan beberapa kali dah, dan insyaAllah kita nak sampai masa yang ini. InsyaAllah minggu ni, minggu terakhir ni kita semaya sini. Minggu depan kita akan semaya dua. Jadi terpaksa berkorban lah sikit, susah, panas sikit, tak selesa sekolah ni. InsyaAllah kontraktor janji tidak lama lah. Sekali dengan modal ada sikit deh, ada untuk start tu permulaan tu. InsyaAllah dah ada lah. Ta'awun tidak lewat sana. InsyaAllah kalau dia buat tu, dia siap depan ni, kita boleh masuk semaya dah ada lah pada tu. InsyaAllah dah. Jadinya untuk maklumannya, masjid kita ni kita akan putus belakang sehingga belakang. Sebabnya kita nak betul. Kita bicara dengan kontraktor, nak suruh dia putus separuh-separuh. Separuh dulu, boleh semaya belakang dulu. Dia kata bahaya, tak boleh, sebabnya kita nak betul. Kalau duduk dia struktur ni tak apa. Sebab kita nak betul, nak sama dengan kiblat kita ni, jadi sengit lah sikitnya. Sengit sikit, jadi dia beranjuk sikit lah. Beranjuk sikit tu lah. Jadi dia kata kalau nak cepat dan nak comel, kena putus belakang lah. Dia kata wah, sekali lalu. So sekali lalu lah. InsyaAllah lah. Jadi disebabkan itulah kita susah lah sikitnya semaya Jumaat ni. Kita akan beli kemo belakang lah. Dan untuk maklumannya, kita minta dah untuk kita tutup lah jalan ni sementara tak boleh guna lah jalan. Kita akan buat tempat semaya situ di tempat laluan tu, sehingga tempat motor tu kita akan semi lah untuk buat semaya. InsyaAllah ni setelah kita bincang dengan kontraktor lah. Jadi dia pandangan dia nya lah. InsyaAllah dia akan cuba buat secepat mungkin. Dia katanya tak ada kali setahun. InsyaAllah sama-sama lah kita berdoa supaya hasil usaha kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaginya kita akan putus menara kita tu. Takut kejut lah, kita akan putus menara kita tu, akan putus. Lepas ni menara kita akan buat atas lah, tahu atas selek ni. Kita akan angkat tinggi ni, masjid kita ni selek lepas ni, menara akan buat atas ni. Kita buat tinggi lagi lah, tinggi pada dalam ni. InsyaAllah. Jadi berapa kemungkinan kurang dengar hasilnya apabila menara ni tak ada. Kita akan letak di celah mana-mana lah, di dia mana-mana spekar. Jadinya sini pun kita akan tutup, akan tetap lepak balik tu sini tu. Semua lah tak boleh masuk lah. Jadi parking lah susah sikit.
Dek sama-sama lah kita lama dah kita senang dah. Jadi kita nak suruh insya-Allah lepas pada ni kita dapat manfaat belaka, pada ni kita akan senang belaka pula insya-Allah. Majlis lain pun buat gitu juga. Semuanya kita tak tahu. Dek majlis lain pun nak baru pula juga ada waktu habis pun ada buat kemah pun ada macam-macam. Hak semaya dalam kemah pun ada. Di Batu Lapis hari tu ke Batu Lapis ni Lembugi dalam kemah. Cuma dia sewa kemah lah, dia sewa kemah tertutup. Kita insya-Allah lah kita akan fikir lah ke mana. Ladinya kita nak beli kemah lah 2 putih tambah untuk menampung jemaah untuk jemaah lah. Untuk jemaah harian tu insya-Allah cukup untuk jemaah harian. Baik, itulah saja. Dan untuk yang lebih lanjut ataupun nak tahu lebih lagi, kena tanya sore sama sore mari buat. Sebabnya nak terus ini ambo pun tak reti mana juga. Waktu kecek yang kereta tu dia kecek bahasa kereta, kita kecek bahasa email. Kita coba ke mana lah semaya. Dia fikir cara nak suruh comel semua dia. Selaginya kitanya tak boleh nak pilih sebab pendekatan dengan rumah orang. Sebab tu dia kata kena putus belakang, dia akan gali, dia akan tanam dia tu dalam sikit. Sebabnya kalau sepatutnya kita boleh pilih, tapi pendekatan dengan rumah orang takut letak rumah orang, takut letak. Jadi kita ikut dia lah, pasal dia yang pakar, kita ikut dia lah. Kita ikut sekarang kan, insyaAllah. Malah beri sokongan belakang semua supaya tidak ada kata-kata sumbang kepada ni gitu gini dah. Kalau ada apa-apa tanya ambo, tanya tim muda, tanyalah bendahari ko yang terlibat. Tidak perlu kita buat spekulasi sendiri gitu mana-mana apa-apa. Itu semuanya kita sebenarnya tidak menyangka secepat ini. Tapi Allah SWT hantar satu hamba Allah, Maria, dia nak buat majlis kita. Dan dengan dana dia lah, dana dia. Dan kalau boleh lah, dia kata dia nak buat siap. Jadi kitanya mengambil inisiatif, melancarkan juga lah tabungnya untuk sama-sama kita merasa juga ada biaya kita juga. Tak boleh dia sorry deh. Kowe ada 5 ya tak pada kita. Biarlah dia 900,000, 700,000, 800,000, sejuta dia tu pada dia. Kita pada ni kita 10 ya usaha kita tak apa, kita letak sikit. Biarlah terpuju mana-mana pun kowe ada biaya kita. Tempat orang hidup ni kita ni 10 ya. Kowe. Orang orang hidup kita, orang orang hidup kita. Pucuk tuan gua tu 10 riyal, kurang 5 riyal sikit tuan gua. Orang letak selipar sikit 5 riyal dia kita dah. InsyaAllah kita bersama-sama dah. Cedek tu gini takut pada ni kapek apa dia kata dia nak beres belakang. Dan insyaAllah tapi kita janji kita bersedialah takut ke depan ni kita tak tahu jadi buat mana. Kita tahu jadi mana masanya panjang insyaAllah. Dan apapun nak suruh kita ada bersama-sama juga lah. Biar ada biar kita untuk sesok lah kita nak mati deh. Kita nak mati dah. Mati ni tak tahu bila. Dalam mungkin kita pun 3 orang dah. Ini 3 orang. Warga ni 3 orang ni sebelum tu pun lama dah. Dan insyaAllah supaya kita bolehlah bersiap sedia untuk hari kita nak berhadap dengan Allah SWT yang kita tak tahu bila. Ada orang tu sakit dulu baru mati. Ada orang tu orang lain sakit, dia pergi melawat orang sakit, dia mati. Dia segar-segar. Dia pergi tanya orang tu, boleh mati ke? Allah tak lalu. Tak lalu. Tubik luar dia kata, pada adat tak lalu dah. Tak ada 3 kali jemaah. Kalau khabar dia tak ada sekali jemaah. Dia tak boleh kira. Semua tu Allah SWT punya cerita belakang, punya rahsia dah. Jadi kita kena bersedia setiap hari, setiap detik, setiap minit. Biar ada bekalan kita untuk bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, hendaklah kamu taat kepada Rasul Allah, dan juga kepada ulil amri dari kalangan kamu. Kemudian andainya kamu berlaku pertentangan pendapat mengenai suatu perkara, maka hendaklah kamu kembali merujuk kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnatul Rasulullah, yaitu hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, tindakan sedemikian itu adalah lebih baik untuk kamu dan lebih elok pula akibat kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Ikhwanil muslimin, dari atas mimbar ini, di kesempatan yang penuh berkat di hari Jumat yang mulia, penghulu segala hari, saya mengingatkan diri saya secara pribadi dan berwasiat kepada segenap sudut hati para jemaah sekalian agar sentiasa meningkatkan kualiti iman dan takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua sekali larangannya, kerana keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekalan hidup di dunia ini dan seterusnya kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Ikhwanil muslimin, tiada kata secantik bahasa, tiada ungkapan yang paling sesuai untuk kita lahirkan melainkan ucapan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, dan nikmat umur yang panjang, sehingga ke saat ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditaklifkan dan diamanahkan selaku khalifah Allah di bumi, amanah kepimpinan untuk memakmurkan alam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Surah Hud ayat 61. Artinya, dialah yang telah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi dan menjadikan kamu penghuni bumi ini untuk kamu memakmurkannya. Ikhwanil muslimin, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, marilah kita sama-sama menyatakan rasa kesyukuran yang setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita hingga kita terus dapat menikmati kehidupan dalam keadaan aman dan damai dalam negeri Kelantan, Serambi Mekah, dan negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Antara keunikan dan kekuatan negeri Kelantan dan negara Malaysia sehingga dapat berdiri dengan teguh dan kuat dan bebas dari berlaku sengketa perbalahan yang melampau adalah disebabkan negeri ini dan negara ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana sekali lagi beroleh kesempatan menyambut dan meraihkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad kelima yang ke-56 pada tahun 2025 ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sebagai rakyat negeri Kelantan mengangkat kedua belah tangan dan menada hati berdoa dengan tulus dan ikhlas, memohon kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan dan Usrah Diraja selainnya kekal berada dalam limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirgahayu Tuanku dalam kebahagiaan terus menjadi payung penyatuan, pengikat perpaduan antara rakyat, negeri dan tahta, pelengkap memenuhi alat bersendikan syariat, negeri beraja, rakyat bersultan. Kita sebagai umat Islam yang ditakdirkan menjadi rakyat Kelantan yang berteduh di bawah pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan perlu memperlihatkan komitmen meletakkan perpaduan sebagai agenda pertama dan utama. Kita tidak akan membiarkan berlakunya hakisan perpaduan dan keretakan ukhuwah Islamiyah, dan tidak akan meniupkan lebih maraknya api permusuhan, perbalahan sesama sendiri disebabkan perkara-perkara khilafiyah dan ideologi-ideologi politik keparitan. Sentiasa ingat dan menghayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Anfal ayat 46. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bertelingkah pertikaian yang menyebabkan kamu gagal dan hilang kekuatan kewibawaan kamu,
dan bersabarlah menghadapi kesusahan dan cabaran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhwanul muslimin, kita bangsa Melayu, umat Islam yang menjadi rakyat di bawah pemerintahan Tuanku As-Sultan adalah golongan majoriti yang bertanggung jawab mempertahankan institusi beraja dan kesultanan dari sebarang usaha yang cuba menggugat menghakis kedudukan sistem beraja. Kerana institusi beraja dan kesultanan adalah jaminan kelangsungan keselamatan umat Islam dan pemeliharaan agama Islam sebagaimana peruntukan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan. Section 5 adalah agama negeri itu hendaklah agama Islam sebagaimana yang dahulu-dahulu dipegang dan dijalankan dalam negeri. Section 6 kurungan 1 mengatakan adapun ketua bagi agama negeri ini ialah yang maha mulia. Dalam bahagian yang kedua kepada Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan perkara 4 kurungan 1 termaktub Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya ialah madhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dan orang yang mengikut jejak langkah keduanya. Dalam perkara 9 kurungan 1 ada menyatakan bahawa untuk disahkan pelantikan menjadi raja hendaklah seorang lelaki yang cukup umur, sempurna akal daripada bangsa Melayu dan diperanakkan dalam negeri Kelantan daripada bapanya yang juga telah diperanakkan dalam negeri Kelantan, rakyat raja yang dahulu beragama Islam, bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peruntukan yang termaktub dalam Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan dengan jelas menyatakan bahawa pertama, agama bagi negeri Kelantan adalah agama Islam. Kedua, ketua bagi agama Islam di negeri ini ialah ke bawah Dul Yang Maha Mulia As-Sultan. Yang ketiga, aliran madhab dalam akidah ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang keempat, seorang raja untuk disahkan pelantikan menjadi sultan, salah satu syaratnya hendaklah bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dengan hal yang demikian, umat Islam di negeri ini hendaklah mengikut madhab yang dipegang oleh ke bawah Dul Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan. Sebarang usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak untuk membawa masuk aliran lain adalah berlawanan dengan Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan, sekaligus tidak menumpahkan taat setia kepada As-Sultan sebagai waliul amr yang bermadhab Al-Sunnah wal Jamaah. Oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah kepada Rasul Allah dan waliul amri daripada kalangan kamu. Dari petikan ayat tersebut mendedahkan tabiat sistem Islam, cara hidup orang Islam, yaitu mentaati, mengikuti dan menerima segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa perbahasan. Ketaatan kepada Allah adalah satu ketaatan dasar dan menjadikan ketaatan kepada Rasul juga suatu ketaatan dasar, dan menjadikan ketaatan kepada waliul amr sebagai ketaatan yang menjejak ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada waliul amr adalah dirujuk kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dalam batasan yang dibenarkan Allah. Ketaatan tidak boleh dalam perkara yang dilarang oleh Allah. As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba aw kari ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya, patuh dan taat kepada waliul amr itu diwajibkan ke atas orang Islam, sama ada dalam perkara yang disenangi ataupun tidak disenangi, selagi tidak diperintahkan melakukan perbuatan maksiat. Dan apabila diperintahkan melakukan perbuatan maksiat, maka tiada lagi sebarang kepatuhan dan ketaatan. Setiap orang Islam menjadi pengawal syariat Allah dan sunnah Rasulnya, menjadi pengawal setia terhadap agama, pengawal setia terhadap diri dan akalnya. Syariat ditaati, sunnah diikuti, waliul amri dipatuhi. Ikhwanil muslimin,
Orang Melayu secara keseluruhannya adalah umat Islam yang menerima Islam sebagai ad-din. Orang Melayu memang mempunyai sentimen Islam begitu kuat. Budaya Melayu secara umumnya berteraskan Islam. Memang ada di kalangan orang Melayu yang tidak dapat merasakan yang Islam itu sebagai tata cara hidup yang lengkap. Namun kita menaruh harapan yang tinggi umat Islam di negara dan negeri ini dapat memahami dan menghayati semula hakikat Islam dalam waktu yang terdekat. Kita, orang Melayu, umat Islam yang berteduh di bawah payung kesultanan dalam sistem pemerintahan raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, perlu pertahankan dan perkukuhkan institusi beraja. Di tengah-tengah kecamukan, timbunan permasalahan umat Melayu Islam, kita ditimpa celaka wabak budaya liar, fahaman sekular, pemahaman liberal, ketagihan dalam, berdebah-berdebah lain. Seperti pencabar-pencabar kedaulatan ajaran agama Islam, dicabar dalam pelbagai rupa dan bentuk, gejala-gejala yang menimbulkan kekhawatiran terhadap arah pemikiran yang semakin banyak diwarnakan oleh budaya tolol melalui media sosial. Seperkara yang sungguh pelik dan aneh. Di bawah payung sistem beraja, umat Melayu Islam tidak mampu menghadapi fenomena perbezaan pendapat, fahaman, pendekatan, berbeza taktik dan strategi, tidak mampu memperlihatkan jiwa besar, sikap berlapang dada, tidak mampu menjunjung nilai ukhuwah Islamiyah. Natijahnya perpecahan umat Melayu Islam berlaku. Sesungguhnya perpecahan umat Melayu Islam telah sampai ke tahap yang sangat membimbangkan. Persoalan di hadapan umat Melayu Islam bukan siapa akan kalah dan siapa pula yang akan menang, tetapi satu kemungkinan siapapun yang menang tidak mampu mengekalkan penguasaan umat Melayu Islam. Kita masih ada harapan untuk mengelak tragedi kalah jadi abu, menang jadi arang. Boleh lagi melepaskan diri jadi korban Pak Kadut, menang sorak kampung tergadai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran ayat 110. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dana, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan di akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda sama ada zakat ataupun wakaf. Wal Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang bertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan yang sewajarnya. Pada waktu ini, saudara-saudara kita umat Islam khususnya di Palestin berada dalam konflik peperangan khususnya dengan Israel. Justru marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berotoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرى. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر
وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلي كلمة الموحدين، وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان, ke bawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad Kelima, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim, dan duli yang maha mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsan wa fayyada lahu adlahu wa ballaghahu min al-khairi ma syaa. اللهم ألم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا